Kita nak buat video simple bagi you all faham. Kadang-kadang orang ada siklisitos ataupun high commitment. Ini yang kadang-kadang orang ada tau, siklisitos. Boleh long kereta ke ataupun high commitment. Saya nak bagi you simple, penerangan simple. Tak nak bagi you pening kepala dan nak bagi you berbaloi beli kereta, berbalik, okay. So sekarang ni kalau anda kata tu ada siklisitos ataupun high commitment, jangan full loan. Kalau you buat full loan, satu bank tak approve, habis semua lain bank tak approve. Takut dia tiba-tiba tak lulus, okay. Apa yang berlakunya ialah orang ni dia dah apply, dia high commitment, siklisitos contoh salah satu. Lepas tu dia pergi tempat lain, dah 10 bank. Lepas tu semua full loan. Lepas tu lama tu boleh datang kat saya. Lepas tu saya macam mana saya nak buat loan kan. Saya cakap public sampai, public dah apply bang, ni dah apply, Maybank dah apply, Holion dah apply, alamak semua dah apply full loan. Tak boleh lah. So tu yang masalah dia. Kalau dah masuk susah. So apa yang perlu buat, kita kena interview customer dulu. Kalau you ada high commitment apa semua, contoh dia bagi satu bank, dua bank you dah tak lulus, you jangan masuk lain bank lagi dengan full loan. You kena ada down payment. Boleh try, bukan kata confirm lulus, tak, tapi boleh try. Sebab ada yang bagi tu je jadi approve loan. Boleh try tapi kena tinggi down payment tuan. Kena tinggi down payment. Jangan full loan, mesti tinggi down payment. Kita boleh cuba juga sebab ada juga yang approve, ada case juga yang approve. Jangan orang kata kau dah tak lulus tempat lain bawa kau datang tempat aku, susah kat kerja kan. So tapi tak ada masalah, kita cuba juga, kita cuba juga kan. Tak lulus tempat lain, kita cuba juga untuk bagi approve loan, tapi dengan syarat jangan full loan. You ada siklisitas atau high commitment kan, jangan full loan. Mesti ada down payment lagi tinggi lagi bagus. Contohlah kata 10% kereta tu 10,000 10%, tiba-tiba you ada 15,000, cantik. Maknanya lebih daripada 15% ke ataupun 20%, tu lagi cantik. Kalau boleh jangan full loan. Kita boleh cuba sebab ada juga case yang approve. Okey, so Ahmad Auto 2020 0163333676. Jangan lupa follow saya dekat TikTok, YouTube ataupun follow Telegram. Masuk Telegram kita, UPM kita kat nombor ni. Saya akan bagi grup Telegram, dalam tu berbagai info to you all. Dia ada grup channel dan grup discussion. Dua grup tu InsyaAllah manfaat, macam-macam offer, macam-macam tips to you all. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.